Tuan-tuan mungkin akan tanya kat saya, kenapa kita kena ajak orang bukan Islam masuk Islam? Kan kita sendiri pun teruk. Ada orang akan cakap, orang Islam pun teruk. Saya kena tanya tuan-tuan balik. Seorang doktor akan periksa siapa dulu? Sakit jantung kah demam? Jantung. Orang bukan Islam, dia tak ada kalimah la ilaha illallah. Dia ada dalam api neraka. Yang orang Islam ni demam ni, dia sudah ada surga di tangan dia. Cuma dia kena amal saja dengan kalimah itu. Maka selamatkan dia. Bila kita selamatkan saudara kita yang bukan Islam daripada api, kita juga selamatkan diri kita. Bila kita berdakwah kepada bukan Islam, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kekuatan iman kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu dan Allah akan memberikan kekuatan pendirian kamu. Ajar mereka Islam. Tuan-tuan, Nabi SAW kata apa? Satu manusia masuk Islam kerana usaha kita lebih baik daripada unta-unta merah. Yang unta-unta merah ini sangat mahal di zaman Nabi. Satu unta merah 100,000. Satu manusia masuk Islam kerana kita, dari dia syahadah, dari dia ambil wudu, dari dia pada semayang, dari dia puasa, dia zakat, dia haji, dia kahwin, dia beranak, semua perbuatannya, pahalanya datang kepada kita. Bila kita masuk kubur, bolehkah kita bawa rumah kita? Bila kita masuk kubur, boleh kita bawa kereta kita? Bila kita masuk kubur, bolehkah kita bawa anak isteri kita? Bila kita masuk kubur, bolehkah kita bawa pangkat dan kuasa kita? Bila kita masuk kubur, kita menjadi sebatang kara. Ketika itulah amalan-amalan itu menjadi teman. Solat kita jadi teman, tilawatul Quran jadi teman, puasa kita jadi teman, sedekah kita jadi teman, jihad kita jadi teman. Yang ni kita tidak memberi keutamaan. Yang kita dah bagi keutamaan benda-benda yang akan hilang sementara. Tuan-tuan, saya nak tanya, siapa sudah dijamin syurga di sini? Sudah jamin syurga? Tolong angkat tangan. Siapa nak masuk syurga, angkat tangan. Masya Allah, semua nak masuk. Mudah-mudahan, amin, amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita semua ke dalam syurga. Itu yang didoa oleh Nabi SAW. Umatnya semua masuk syurga. Menangis Nabi SAW. Siang dan malam Nabi menangis untuk umat ini supaya masuk syurga. Tanam niat, tuan-tuan. Di tempat kerja, di sekolah, di universiti, mana sekalipun. Kalau ada satu kawan non-Muslim, sekurang-kurang dalam hidup tuan-tuan, hadiahkan satu naskah Quran dalam bahasa Melayu kat dia, atau bahasa Inggris kat dia, sebagai hadiah. Tuan-tuan tak tahu apa akan berlaku selepas tuan-tuan hadiah. Bagi Allah cakap kat dia. Percaya tuan-tuan, ramai bukan Islam dia nak tahu tentang Islam. Kita yang tak mau cerita. Pasal apa kedekut sangat? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan Islam 27 tahun sudah, saya bukan duduk di sini untuk ceramah dengan tuan-tuan. Allah bagi Islam kat saya bukan melalui manusia, dia datang melalui Quran. Kalau ketika itu saya mati, saya mesti tuntut. Saya duduk di tanah Malaysia, ramai orang Islam, mereka tak pernah cerita Islam. Tak adil ya Allah, bawa mereka masuk dalam neraka ya Allah. Saya akan cakap, tuan-tuan, neraka bukan supermarket Tesco, tuan-tuan. Neraka adalah api. Neraka adalah api. 3 bulan terik matahari di Pulau Pinang boleh tahan tak? Malam tak boleh tidur. Malam ada kipas angin pun berpeluh. Ada kipas angin pun berpeluh. Baru matahari sinaran 93 juta batu dari kita. Panas dia, kita rasa tak boleh tidur. Api neraka Jahannam 70 kali lebih panas daripada api di dunia. Allahu Akbar kabira. Tuan-tuan, jangan leka. Tak boleh duduk relax. No time for you to relax. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi Islam kepada orang Melayu.
Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan kepada orang Melayu melalui Islam. Tetapi sayang, majoriti 90%, 95% orang Melayu tidak sampaikan Islam kepada Cina dan Hindu. Dan Allah Ta'ala hari ini ganti dengan bangsa lain untuk berdakwah. Di Kuala Lumpur, ramai Hindu masuk Islam jadi pendakwah, ramai Cina masuk Islam jadi pendakwah. Ustaz Rawi kenal Ustaz Rawi? Dia dulu sembah berhala punya orang. Hari ini tengok tilawah Qurannya peringkat antarabangsa. Ramai lagi saya nak sebut. Kalau kita tidak mendaulatkan Islam, kalau kita tidak muliakan Islam, kalau kita tidak sampai kita, Allah Subhanahu wa taala akan gantikan kita. Siapa sangka DAP akan perintah Pulau Pinang? Dua penggal. Politik-politik juga, tapi Allah nak tunjuk. Hang tak buat kerja, hang punya nasib diganti orang lain. Jangan marah. Politik memang, kita jangan tidur. Kita tak tahu apa nasib kita 10 tahun anak-anak kita di Pulau Pinang. Kita tak tahu. Hari ini mungkin nampak elok, mana tahu satu hari nanti Pulau Pinang tak boleh laungkan azan seperti Singapura. Apa kita nak buat? Nak marah Cina? Nak marah DAP? Jangan, marah diri. Sebab kita lupa amanah yang Allah perintahkan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat yang terbaik kata Allah dalam surah Al-Imran ayat 110. Allah berkata, kamu umat yang terbaik. Kerana kamu mengajar yang ma'ruf, kamu mencegah yang mungkar, kamu beriman dengan Allah. Satu orang masuk Islam, tuan-tuan, kita kena syukur kepada Allah Ta'ala. Kita telah beli tiket ke syurga. Satu orang masuk Islam, kita telah beli, alhamdulillah, biiznillah, kita sudah beli tiket ke syurga. Syukur alhamdulillah, tuan-tuan. Selepas saya masuk Islam, sudah 27 tahun berdakwah di Masjid Kapitan Keling. 400 orang telah syahadah di tangan saya. Haza min fadli Rabbih, haza min fadli Rabbih. Ini datang dari Allah. Bila kita berusaha di jalan Allah sungguh-sungguh, Allah pasti membuka jalan. Bila kita berusaha di jalan Allah sungguh-sungguh, Allah pasti buka jalan. Dan bila Allah bantu kita, tidak ada satu kuasa boleh halang kita. Janji kat saya, tuan-tuan, dapatkan buku-buku yang saya bawa, contohnya saya bawa Keajaiban Quran, bagi kat kawan Hindu sebagai hadiah birthday dia, hadiah Taipusam dia, hadiah Tiba Bali dia, hadiah Christmas, bagi. Mana tahu dia baca-baca, Allah, betul, ini saintis, ini scientific. Surah Anbiya, surah 21, ayat 30, menceritakan tentang kejadian alam, ceritakan tentang Big Bang. Dalam Quran, 1400 tahun sudah, ada scientific facts. Dia masuk Islam. Berapa ramai orang di bumi Amerika dan Eropah yang tak bertemu dengan orang Islam. Tapi bila dia dapat Quran, dia kaji, bukan mengaji. Dia kaji. Kemudian dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan buku yang ditulis oleh Dr. Gary Miller yang bertajuk The Amazing Quran. Dia seorang pendakwa Kristian, seorang saintis. Dr. Gary Miller, seorang saintis. Ketika dia dihadiahkan Quran, dia kata, aku akan cari kesilapan Quran. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 23, Allah Subhanahu wa taala mencabar, kalau kamu ragu kepada hamba kami turun kepada hamba kami, maka cuba bawa satu ayat. Allah cabar. Dalam surah lain Allah cabar, bawa 10 ayat. Maka dia tengok, malam pertama dia kaji, dia jumpa Big Bang Theory. Malam kedua dia kaji, dia jumpa fakta sejarah Kotak Ihram. Malam ketiga dia kaji, dia jumpa astrologi, anthropology, sejarah tentang Fir'aun. Malam keempat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas dia masuk Islam, dia tulis satu buku yang bertajuk The Amazing Quran. Kami IPSI translate terjemahan untuk orang Melayu, sebab mereka tak faham bahasa Inggeris. Kami terjemahkan. Tuan-tuan dapatkan buku ni nanti di luar, RM5 saja. Dapatkan buku ni.
Dan dapatkan juga satu buku kisah-kisah padri-padri Kristen zaman sekarang. Perlu agama Islam, kenapa? Kita yang ada lama Islam kita tak kagum, tapi orang luar kagum. Lagi mereka kata kita teroris, lagi mereka kata kita penganas. Allah bagi kita kejayaan. Saya tak minta tonton pi pukul Hindu Kristen dah.